Betul. 2, 3, cikgu datang! Cikgu datang! Bangun! Selamat pagi, cikgu! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Hari ni, cikgu ada bawa banyak buku cerita kanak-kanak untuk semua. Pilih buku yang kamu suka untuk sesi bercerita nanti. Ha? Sesi bercerita? Saya suka. Beratur, jangan berebut. Semua dah pilih buku cerita masing-masing? Sudah, cikgu. Bagus, tunjuk kat cikgu. Wah, semua pilih nak bercerita tentang dinosaur ya? Lah, sama pula. Semua pasal dinosaur. Macam mana boleh semua sama? Ini mesti korang ikut kita orang. Oh, ya ampun, ya ampun. Tak apa. Cikgu tak sabar nak dengar cerita-cerita dinosaur ni semua. Kamu pun mesti nak dengar juga kan? Jadi, di kelas seterusnya, cikgu harap semua bersedia untuk bercerita secara kreatif dan berkesan. Semua orang mesti faham cerita kamu. Boleh? Boleh, cikgu. Cikgu, buku saya pantun teka-teki dinosaur. Boleh cerita ke? Boleh, Jarjit. Marvelous! Yeay! Cikgu nak kamu bercerita secara berpasangan. Faham? Faham, cikgu. Baguslah buku ni. Banyak benda baru yang kita belajar pasal dinosaur. Betul. Tapi, macam mana kita nak sampaikan cerita ni dengan kreatif dan berkesan? Aku tahu. Apa? Bagi tahulah. Jom, kita buat ni. Buat apa? Tada! Tanah liat? Ya, kita guna tanah liat ni untuk buat banyak jenis dinosaur. Dinosaur ni jadi alat untuk kita bercerita secara kreatif. Bijak. Tapi, kita tak pandai nak buat dinosaur. Alah, apa susahnya? Kita ikut je gambar-gambar dalam buku ni. Mengenal nama-nama dan jenis dinosaur bahagian 1. Buku kau bahagian 2. Senang kan? Kau buat 3 dinosaur, aku buat 3 dinosaur. Dapat 6 dinosaur. Cukup ke? Cukuplah untuk bercerita. Nak buat yang ni. Tolong, Upin. Sama-sama. Mana budak-budak ni? Tak turun-turun lagi. Sejuk nanti makanan. Opa, Akak. Sengih tu kenapa? Duduk makan. Kak, Opa, tengok ni. Kita orang buat sendiri. Apa ni? Teka lah. Cuba tengok betul-betul. Cantik. Macam cili. Hah?
Ya, pandai korang buat sayur dengan tanah liat. Ini bukan sayur lah, Opa. Ini bukan cili. Bukan. Itu dinosaur Tyrannosaurus Rex. Apa? Dinosaur tu binatang apa? Nama pendek dia T-Rex. Lah, ya ke? Jadi, semua ni dinosaur lah. Ya. Akak pun ingat sayur. Ini macam tomato, lopak, sawi. Nah, buat balik. Hai Mimi, Susanti. Hai Upin, Ipin. Korang tengah buat apa tu? Mau lukis. Saya sama Susanti mau cerita guna lukisan. Iya, mudah sekali. Cantiknya dinosaur. Pandai korang lukis. Kita orang buat dinosaur tak jadi. Aduh, kenapa nggak jadi? Macam mana kamu orang buat? Kita orang nak buat guna... Jom main layang-layang kat padang sana. Tapi kita orang tak ada layang-layang. Nak main macam mana? Tak apa. Kita orang pun tak ada juga. Kita kongsi main dengan kawan-kawan punya. Diorang dah ada kat sana. Ehsan, Fizi. Kamu sudah siapkah untuk bercerita nanti? Dah! Korang nak tengok? Ini koleksi mainan dinosaur aku. Wah, dahsyat ni korang punya set. Aku tolong buat gunung berapi ni. Boleh meletup tau. Alah, itu pun aku yang ajar. Banyak canggih ah. Iya, ceritanya harus bagus. Mestilah. Betul aku sekumpulan dengan Ehsan. Semua je ada. Korang pula macam mana? Ini je. Dah buat tapi tak jadi. Tanali. Ish, kesian. Sekarang kerja sudah siap. Mari main masak-masak. Kita orang nak main layang-layang. Kan kawan-kawan? Oi, bayar dulu. Tahu takut. Menariknya. Mana korang dapat ni? Abang aku punya. Dulu masa dia kecil, dia pakai ni buat persembahan di tadika. Oh, lama tu. Jadi pun buat pakai juga. Marvelous! Jadi, korang akan guna kostum ni untuk bercerita nanti? Ya! Kita akan bercerita dalam pantun tentang 2 ekor dinosaur yang bersahabat baik. Apa? Baju kostum lama? Akak tak ada ke? Abang Is ada simpan. Sekarang Mak Il boleh guna. Nak pakai untuk apa? Untuk sesi bercerita di sekolah lah. Oh, ada? Kejap Inilah baju kostum akak. Ikan duyung. Nah, cuba sarung. You tahu tak kenapa dinosaur tak boleh tepuk tangan? Sebab tangan dia pendek kan? Salah. Sebab dia dah pupus.
Macam tu pun boleh. Aik, kenapa muram je? Kita orang tak dapat idea lagi nak guna apa untuk bercerita nanti. Kawan-kawan semua dah sedia dan tak sabar nak bercerita. Hai, hari tu kata nak guna tanah liat. Apa dah jadi? Tak jadi apa-apa pun. Buat dinosaur tapi tak rupa dinosaur. Macam mana? Kesian. Kejap. Akak tahu apa nak buat. Nah, Nak buat apa kertas warna-warni ni? tengok je lah. Siap. Ada rupa dinosaur kan? Wah! Sebiji rupa dinosaur T-Rex. Betul. Hebatnya Kak. Tahu tak apa? Korang boleh guna dinosaur kertas ni untuk bercerita nanti. Betul. Tapi takkan satu je. Akak, lipatlah lagi. Lipatlah sendiri. Mari akak ajar. Korang boleh buat lipatan sendiri. Boleh buat dinosaur warna-warni. Senang kan? Terima kasih, Akak. Sama-sama. Opa, kita nak pergi dulu. Tunggu kejap. Lupa barang pula. Ayami, gorengkan baru tahu. Upin, dinosaur. Apa hal? Macam mana boleh jatuh? Semua salah Rainbow. Macam mana ni? Dinosaur dah tak ada. Bawa ayam rainbow ni? Ini bukan rainbow, cikgu. Tapi rainbow sword. Pada zaman dahulu, hidupnya dinosaur yang sangat ditakuti oleh dinosaur-dinosaur lain. Semua dinosaur akan terdiam apabila mendengar bunyi dinosaur ini. Giginya tajam, badannya gagah. Dia lari sangat laju. Dia akan kejar dan tangkap dinosaur-dinosaur lain sebagai mangsanya. Saya tahu. 2, 3. Itu dinosaur nama T-Rex. Betul. Janji, jangan kacau kawan bercerita. Pada satu masa, datang komet menghempas bumi. Musnahlah semua. Kebanyakan dinosaur pupus dari bumi. Namun, ada yang berevolusi untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran baru. Maka, T-Rex berubah menjadi ayam. Rainbow Sword. Rainbow Sword seperti rainbow.
Itulah kisah bagaimana T-Rex menjadi ayam. Sekian, terima kasih. Jadi, Rainbow adalah keturunan dinosaur? Mengikut buku cerita ni, macam itulah. Wah, kreatif betul Upin dan Ipin. Bukan setakat bercerita pasal dinosaur, tapi bawa dinosaur sebenar. Cikgu, evolusi tu apa? Evolusi adalah proses perubahan secara perlahan-lahan dalam makhluk hidup hingga menjadikannya lebih sesuai dengan keadaan sekeliling mereka. Dulu T-Rex garang. Sekarang jadi ayam je. Kesian. Makan tiga. Apa ni? Lebih-lebih pula. Itulah. Lama betul kau cuti. Seronok bercuti. Mestilah seronok. Aku berenang je. Puas hati. 2-3 bendera dikibar. Takkan tak ada gambar? Kau kan pempengaruh. Mestilah kau nak tunjuk gambar, kan? Mestilah. Video pun ada. Uish, dahsyat kau berenang. Macam-macam gaya. Intan payung. Aku tahu. Kau bukan pandai sangat berenang. Yelah. Tapi apa-apa pun, aku seronok. Sen, kenapa kau tak buat kolam renang kat rumah kau? Entah. Tak pernah terfikir pun. Kalau ada, boleh kita orang semua tumpang berenang. Alah, kita berenang kat sungai je lah. Ish, nak juga rasa berenang kat kolam renang. Betul? Nantilah aku tanya daddy aku. Ya, betul. Wah, apa yang wah? Rumah Intan Payung dah ada kolam renang. Seronok dia. Isan, jangan lupa ajak aku. Sejak bila kau ada kolam renang? Sebab semalam kita orang lalu kat rumah kau, tak ada pun kolam renang. Betul. Aduh, kau tak perasan lah tu. Dah, tak payah gaduh-gaduh. Petang ni datang rumah aku. Kita berenang. Kita orang dah sampai. Korang datang nak berenang? Yelah. Macam tak tahu pula. Mana kolamnya? Kan aku dah kata, tak ada. Ada. Kat laman tepi tu. Tak nampak ke? Ini ke kolam renang? Lebih je. Ini kolam renang angin. Kena pam dulu. Tu pun tak tahu. Apa yang Fizi? Luas ke kolam renang angin tu, Isen? Luas. Boleh berenang kuat lentang. Kuat kupu-kupu. Gaya bebas. Berenang macam-macam gaya lah. Patutnya kau suruh dia dipamkan siap-siap. Aku lupa. Kita buatlah sendiri. Tunggu apa lagi? Jomlah pam angin. Isan, mana pam? Lah. Pam ni bocor. Tak boleh pakai.
Wah, gembiranya dapat berenang di kolam renang ya. Bukan. Kita orang ketawa bukan sebab tu, Pak. Dah tu, apa yang geli hati sangat? Geli hati bila tengok kolam renang tu. Rupa-rupanya kolam renang angin. Kita orang ingat kolam renang betul. Terkejut beruk semua. Kelakar sangat. Bolehlah tu. Dapat juga berenang. Tak berenang pun. Kolam renang tak ada angin. Masih lipih. Pamlah. Macam korang dulu, bila nak berenang, Akak Pam kan siap-siap. Dulu kita ada kolam renang angin? Ada. Dan masih Akak simpan. Akak tak ingat kat mana. Nak kena cari. Carilah, Kak. Nanti boleh berenang kat rumah je. Betul. Tak payah susah-susah nak pergi rumah Ihsan. Yelah. Yeay. Sayang tak? Lagi. Wah, pagi lagi dah datang. Tak sabar nak berenang lah ni. Sama-sama. Upin, tarik getah paip tu ke sini. Isi air sampai kolam tu penuh. Intan Payung, buka air paip tu. Baik, Daddy. Air tak keluar pun. Ihsan, buka air paip tu sampai habis. Daddy! Kenapa ni tak ada air? Apa hal lah pula ni? Bila air dah payah. Tak ada air ke? Hello, saya nak buat aduan tentang gangguan bekalan air. Oh, ya ke? Terima kasih ya. Nasib korang tak baik. Pagi ni sampai malam nanti tak ada air. Ada rautan air di loji. Lah, mak aku ada cakap tadi. Satu kampung akan tak ada air hari ni. Ada surat pemberitahuan. Alah. Sempurna lagi. Dah berapa hari tunggu? Dah kenapa korang? Monyok je. Kecewa. Bunyi macam orang putus cinta pula. Kolam renang lepeh lagi ke? Tak berpam? Dah faham. Dah cantik kolam renang. Air pula tak ada. Macam mana tu? Macam tu lah. Nak ke mana tu? Nak ke rumah Ihsan. Oh, nak pergi berenang lah ni. Tapi kata dah serik. Banyak dugaan. Merajuk lah. Tak nak. Ish, bertuah punya budak. Ihsan! Oh, Ihsan! Ihsan!
Dah lama siap. Tunggu korang datang je. Tengok tu. Apa tunggu lagi? Siap cepat. Boleh berenang. Sedia semua? 1, Bila masa korang ada kat sini? Kami baru sampai. 2, 3, pakai selipar Jepun. Oh, berenang tak ajar pun. Hai, kan hari tu Ehsan dah ajak semua. Korang je yang tak nak datang. Ya lo, Ehsan ada ajar. Saya pun sudah lupa. Nak berenang? Marilah. Jom. Enggak mau. Enggak bisa berenang juga. Ayo Meme kita pulang. Jangan marah. Lain kali boleh datang berenang. Tak mau. Tapi saya Macam mana nak berenang? Kita ramai sangat dalam ni. Betul-betul. Air pun dah kurang. Jadi. Ipin, bangun! Nanti lambat! Alamak, tak lupa. Kita kena pergi rumah Ihsan. Cepat siap. Hai. Ihsan, kita nak pergi mana pagi-pagi ni? Entah, Daddy aku cakap nak bawa kita semua main air dan berenang-renang. Kat mana pula? ikut je. Kau orang mesti suka tempat ni. Jauh ke tempat ni? Dekat je. Tempat yang cantik, aman dan bersih di kampung Durian Runtuh. Mesti korang tak tahu kan? Mana agaknya? Entah. Dah tu. Cepat pakai topi keledar. Kita gerak sekarang. Terima kasih, Uncle, bawa kita orang ke sini. Suka? Ya, suka sangat. Jom kita berenang. Jangan berenang jauh sangat. Baik. Betul-betul. Seronok mandi sungai tadi. Puas dapat berenang. Betul-betul. Ya, sungai kolam renang semula jadi. Jadi, jagalah dan sayangi sungai kita. Tak payah nak pam-pam. Air pun sentiasa ada. Akak, mana kolam angin kita? Tu, kat luar dapur. Ha?